Hari ini, langkah kami tidak lagi sama seperti dulu. Tidak lagi bekerja dengan loceng pagi. Tidak lagi menanti suara kecil memanggil cikgu. Namun, hati ini masih tinggal di setiap sudut sekolah ini. Bertahun kami menulis sabar, mengajar dengan penat yang disembunyikan. Tersenyum walau hati diuji, kerana kami percaya setiap anak yang dididik adalah amanah yang akan menjadi cahaya. Kini tiba waktunya kami melangkah pergi perlahan-lahan, membawa bersama 1000 kenangan, sejuta rasa. Ada tawa murid, ada air mata perjuangan, ada doa-doa yang tidak pernah putus. Cikgu Rohaya binti Hussein dilahirkan pada 26 November 1968 di Besut, Terengganu. Mendapat pendidikan awal di SK Pusat Jertih pada tahun 1975 hingga 1980 dan meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Seri Nering sehingga tahun 1985. Beliau sempat berada di Sekolah Menengah Tengku Mahmud selama setahun pada tahun 1986 sehingga 1987. Beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Teruntung pada tahun 1991 hingga tahun 1993 dan juga menyambung ijazah pendidikan Sekolah Rendah Option Pendidikan Jasmani dalam OUM pada tahun 2014. Perjalanan sebagai pendidik bermula pada tahun 1993 dan sejak itu beliau tidak pernah berhenti menabur bakti demi anak bangsa. Bermula di SK Kampung La, kemudian meneruskan khidmat di SK Kuala Besut, seterusnya di SK Amer dan akhirnya mencurahkan jasa di SK Tengku Mahmud, tempat beliau mengakhiri perkhidmatan kerjayanya sebagai seorang guru. Di sebalik tugas sebagai seorang guru, beliau juga merupakan seorang isteri dan ibu yang penuh kasih sayang. Bersama suami tercinta, Encik Mustafa Kamal Arifin bin Muhammad, mereka membina sebuah keluarga bahagia dan dikurniakan 5 orang cahaya mata yang menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan dalam hidupnya. Sebagai guru pemulihan, Cikgu Rohaya merupakan insan yang sangat sabar dan penyayang. Beliau sentiasa memberi perhatian kepada murid-murid yang memerlukan bimbingan, mendidik dengan penuh kelembutan dan keikhlasan agar tiada seorang pun tercicir dalam pelajaran. Cikgu Maznah binti Saleh dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1968 di Kuala Besut, Terengganu. Beliau membesar sebagai seorang wanita yang penuh kelembutan namun cekal dalam menempuh perjalanan hidup. Di sebalik tugas sebagai seorang pendidik, beliau juga merupakan seorang isteri yang setia kepada suami tercinta, Encik Zairuddin bin Yusof, serta seorang ibu penyayang kepada 5 orang cahaya mata. Bagi beliau, keluarga adalah sumber kekuatan
yang sentiasa menjadi tulang belakang sepanjang perjalanan kerjayanya sebagai guru. Bermula pada tahun 1995, Cikgu Maznah melangkah ke alam pendidikan dengan satu niat yang cukup murni, iaitu mendidik anak bangsa dengan penuh keikhlasan. Perjalanan perkhidmatannya bermula di SK Kuala Besut 2, tempat beliau mula menabur bakti dan membina pengalaman sebagai seorang guru. Kemudian, beliau meneruskan khidmat di SK Tengku Mahmud, mencurahkan ilmu dan kasih sayang kepada anak-anak murid hingga ke akhir perkhidmatannya. Sebagai guru bahasa Inggeris, beliau dikenali sebagai seorang guru yang sabar, teliti dan berdedikasi. Beliau sentiasa memberikan yang terbaik dalam memastikan murid-muridnya berjaya. Thank you, 31 tahun berkhidmat bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ada penat, ada air mata, ada pengorbanan yang tidak terlihat. Namun semuanya dilalui dengan penuh sabar dan kasih seorang guru. Ustazah Manira binti Abdul Majid dilahirkan pada 6 Julai 1968 di Besut, Terengganu. Lahirlah seorang wanita yang tenang wajahnya namun penuh ketegasan dalam mendidik anak bangsa. Ustazah Manira memulakan perjalanan pendidikannya di aliran agama apabila melanjutkan pengajian di Sekolah Menengah Agama Ma'arif dan menamatkan STPM pada tahun 1987. Minat dan kecintaan beliau terhadap bidang pendidikan serta ilmu agama mendorong beliau menyambung pengajian dalam bidang perguruan di Maktab Perguruan Islam Bangi Selangor. Beliau merupakan seorang isteri yang setia kepada suami tercinta Encik Ma'aruf bin Husin serta seorang ibu yang tabah dalam menempuh perjalanan kehidupan. Kasih seorang ibu dalam dirinya begitu besar dan setiap pengalaman yang dilalui menjadikan beliau seorang wanita yang kuat dan penuh ketabahan. Sepanjang lebih 31 tahun berkhidmat, beliau telah mencurahkan bakti di beberapa buah sekolah, bermula di SK Kulai Johor, kemudian di SK Kerupang Labuan, seterusnya di SK Keruak Hulu Besut dan akhirnya menamatkan perjalanan perkhidmatan di SK Tengku Mahmud. Sebagai guru pendidikan Islam, Ustazah Manira bukan sahaja mendidik melalui pengajaran, tetapi juga melalui akhlak dan teladan yang baik. Ketegasan beliau dalam mendisiplinkan murid lahir daripada rasa kasih sayang dan tanggungjawab agar anak-anak didiknya menjadi insan yang berjaya dan berakhlak mulia. Di sebalik wajah yang sentiasa nampak kuat, tersimpan hati seorang guru yang mudah tersentuh, yang sentiasa mendoakan kebaikan buat murid-murid dan insan di sekelilingnya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan
takkan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya sebagai pengurus sekolah SK Temamu ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada 3 ihsan yang istimewa, iaitu yang telah banyak berjasa kepada sekolah ini, iaitu Cikgu Rohaya, Cikgu Maznah dan juga Ustazah Manira. Segala pengorbanan, ilmu, kasih sayang dan komitmen yang dicurahkan sepanjang perkhidmatan akan sentiasa terpahat dalam ingatan warga sekolah SK Temamu. Sesungguhnya jasa seorang guru tidak ternilai harganya. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan kesihatan yang berpanjangan buat Cikgu Rohaya dan juga Cikgu Maznah dan akhir sekali Ustazah Manira bersama keluarga yang tercinta. Pergi seorang guru meninggalkan jasa, datang seorang guru menyambung amanah. Terima kasih atas segala bakti, selamat bersara dan selamat menempuh fasa kehidupan yang baru. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada cikgu yang diraikan, Ustazah Manira, Teacher Maznah dan juga Cikgu Rohaya. Terima kasih kami ucapkan atas jasa bakti cikgu selama berada di sini mendidik anak-anak tanpa jemu. Dan sebenarnya persaraan ini bukanlah berakhirnya satu perjuangan dalam hidup, tetapi bermulanya satu lembaran baru dalam hidup kita. Saya doakan cikgu bertiga diberi kesihatan yang baik dan sentiasa berbahagia dengan keluarga tercinta. Selamat bersara cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rohaya, Cikgu Maznah dan Cikgu Manira. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan dan dalam berkat ilahi. Semoga kenangan bersama akan terpahat di hati. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat cikgu yang kami sandungi, iaitu Cikgu Rohaya, Teacher Maznah dan juga Ustazah Manira. Terima kasih di atas segala ilmu, jasa dan pengorbanan yang tidak ternilai. Semoga sentiasa dikurnia kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili AKP STEMA ingin mengucapkan selamat bersara buat 3 sahabat, iaitu Puan Rohaya, Puan Manira dan Puan Maznah. Semoga Allah menyediakan kesihatan yang baik dan melimpahkan kebahagiaan dalam hidup kalian sekeluarga. Jasa kalian akan kami kenal, nama kalian akan kami sebut dengan penuh rasa hormat. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Air laut tenang di muara, perahu berlabuh di tepi pantai. Selamat tinggal kami ucapkan, semoga kita bersua lagi. Selamat bersara. Jika suatu hari nanti nama kami tidak lagi disebut di jadual tugas, biarlah jasa kecil ini tetap hidup di hati mereka yang pernah kami sentuh. Kerana seorang guru tidak pernah benar-benar pergi,
dia tinggal dalam ingatan dan doa anak-anak